Ekonomi Malaysia ni dikuasai oleh kaum Cina. Perniagaan besar-besar dalam negara ni pun dikuasai oleh kaum Cina. Sekolah Cina pun merata tempat. Kaum Cina pun boleh bercakap dalam bahasa Cina. Sampaikan nak bercakap dalam bahasa Melayu pun pelat. Ada yang tak tahu langsung bercakap dalam bahasa Melayu. Budaya kaum Cina pun boleh dipraktikkan dengan bebas. Tahun baru Cina pun boleh sambut. Jutawan-jutawan Malaysia pun majoriti kaum Cina. Yang kaya-raya semua Cina. Bahkan sampai ke tahap salah satu syarat nak bekerja dekat syarikat-syarikat kaum Cina ni kena tahu Ternyata selama ini ekonomi Malaysia ditopang oleh kaum-kaum Cina ya. Dan sekolah pun orang Melayu memilih kepada sekolah Cina dibandingkan sekolah kebangsaan yang ada di Malaysia. Kenapa seperti itu? Apakah ini akan menjadi sebuah ironis? Bahasa Melayu makin terpinggirkan dan digantikan oleh bahasa Cina. Menurut kalian gimana guys? Mari kita bahas. Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya, oke? Kita akan bahas tentang kenapa Malaysia dikuasai oleh Cina ekonominya. Ternyata Melayunya pada kemana? Ini membuat kita bingung sendiri. Jadi mari kita Mandarin, bukannya tahu bahasa Melayu. Kalau dasar apartheid diamalkan dalam negara ni, nescaya tak adalah segala kenikmatan tu. Cuba tengok Cina di Indonesia. Mereka ramai tak boleh bercakap dalam bahasa Cina. Mereka hanya bercakap dalam bahasa Indonesia. Bahkan nama mereka pun kena tukar dalam bahasa Indonesia. Di Malaysia dia tidak jadi seperti itu. Saya boleh terima kalau wartawan ni dia nak sentuh isu kuota pendidikan, hapuskan kuota pendidikan untuk kaum-kaum ni semua, biar semua orang boleh masuk universiti, ataupun apa saja isu yang membabitkan dengan sistem. Tak apalah, kita boleh bincang lah, tapi bukan dengan cara yang macam ni. Konon yang nak mengaturkan kaum Cina tu didiskriminasi sama macam Palestin kena dengan Israel. Berapa ramai kaum Cina yang mati kena tembak dengan tentera kita? Mesej ini untuk golongan anti sekolah vernacular Cina. Saya ada 5 soalan. Soalan pertama, apakah sebabnya Melayu sekarang banyak yang pilih belajar di sekolah vernacular Cina? Soalan kedua, apakah perbezaan di antara sekolah vernacular Cina dan sekolah kebangsaan? Soalan ketiga, apakah yang ibu bapa Melayu tahu mengenai keistimewaan pendidikan di sekolah vernacular Cina? Soalan keempat, betul ke Melayu yang menghadiri sekolah vernacular Cina akan berfikiran komunis? Soalan kelima, mengapa ibu bapa Melayu sekarang begitu bijak dan tahu bagaimana mencipta masa depan anak-anak mereka? Kalau nak berjaya, pastikan cemerlang dalam bahasa Inggeris, bahasa Mandarin dan matematik. Jadi, kepada golongan anti sekolah vernacular Cina, Kong He Fat Choi. Sekolah Cina terus menjadi pilihan ibu bapa Melayu dan India kerana rakyat sedar akan kepentingan bahasa Cina untuk masa depan mereka dan juga negara. Lagipun sekolah-sekolah Cina ni juga merupakan sekolah kebangsaan. Jadi sebenarnya tak ada beza pun. Silibus yang digunakan pun sama. Cuma yang istimewanya para pelajar akan menguasai bahasa Cina. Tahniah saya ucapkan kepada ibu bapa yang berani menghantar anak-anak mereka ke sekolah Cina kerana anda bukan sahaja melawan naratif perkauman segelintir ahli politik. Bahkan anda sedang membentuk masa depan anak anda yang gilang gemilang. Bahasa Cina adalah bahasa dunia. Menguasai bahasa Cina adalah selangkah menguasai dunia. Jadi repost dan share video ni kalau anda setuju dan jemput follow sekali. Ini membuktikan bahawa kaum Melayu dan kaum India ni semakin terbuka dengan kepelbagaian institusi pendidikan. Bahkan mereka pun sudah melihat kepentingan mengetahui kepelbagaian bahasa. Kita patut raikan ia dan kita patut henti bercakap tentang ingin menutup sekolah Cina kerana ia tidak lagi relevan. Kalau nak tutup mana-mana institusi pendidikan tu, kalau tak ada sambutan, tak apalah. Tapi kalau institusi pendidikan tu terus mendapat sambutan, kita tak boleh nak tutup. Itu bermaksud orang masih lagi mempercayai institusi pendidikan tersebut. Cuma saya ada satu nasihatlah kepada ibu bapa yang hantar anak-anak ke sekolah Cina ni, terutamanya orang Melayu. Letak dalam mentaliti mereka, janganlah nak tahu bahasa Cina ni sekadar nak tahu, tetapi letakkan cita-cita dalam kepala mereka ni untuk menerokai pasaran di negara Cina tu. Kaji apa lagi pelaburan perniagaan yang boleh dibuat dengan
negara China. Rugilah kalau tahu bahasa Cina tetapi tidak memanfaatkan ia. Apapun tanya pada ibu bapa yang menghantar anak mereka ke sekolah Cina. Dalam beberapa tahun terakhir, arah ekonomi Malaysia menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Investasi besar dari Tiongkok masuk ke berbagai sektor strategis, mulai dari properti, infrastruktur, perdagangan, hingga industri manufaktur. Dampaknya tidak hanya terasa di dunia usaha, tetapi juga merembet ke sektor pendidikan. Fenomena ini terlihat jelas adalah meningkatnya minat anak muda Malaysia terhadap sekolah aliran Cina atau Chinese School. Banyak orang yang ingin menilai sekolah Cina ini unggul dalam kedisiplinan, penguasaan matematika, sains, serta bahasa Mandarin yang dianggap punya nilai ekonomi tinggi di masa depan. Di tengah kuatnya pengaruh ekonomi Tiongkok, kemampuan berbahasa Mandarin dipersepsikan sebagai modal emas untuk masuk dunia kerja dan bisnis. Sebaliknya, sekolah kebangsaan Melayu menghadapi tantangan kepercayaan publik, kurikulum yang dinilai kurang kompetitif, lemahnya pengusahaan bahasa asing, serta minimnya koneksi ke dunia industri membuat sebagian keluarga termasuk dari kalangan Melayu sendiri mulai melirik alternatif lain. Pilihan sering kali bukan soal identitas, melainkan soal peluang hidup dan ekonomi. Kondisi ini menciptakan paradoks di Malaysia. Secara politik menekankan identitas kebangsaan, namun secara ekonomi dan pendidikan justru semakin bergantung pada sistem dan pengaruh luar. Jika tren ini terus berlanjut tanpa pembenahan serius pada sekolah kebangsaan, maka ketimpangan kualitas pendidikan bisa makin berat dan arah masa depan generasi muda Malaysia akan semakin ditentukan oleh kekuatan ekonomi global, bukan oleh sistem nasional sendiri. Jadi Malaysia terlihat maju itu bukan dari kaum Melayu ya. Kebanyakan yang menopang ekonomi Malaysia itu kebanyakan keturunan Chinese yang ada di Malaysia. Ekonomi Malaysia maju karena banyak pengusaha-pengusaha Cina yang berbisnis di sana. Dan ada juga hal yang unik ya. Fenomena baru di Malaysia, banyak orang Melayu Malaysia yang memilih sekolah Cina dibandingkan sekolah kebangsaan yang ada di Malaysia ini. Kalau di Indonesia itu kebangsaan itu sekolah negeri di Indonesia ya. Jadi intinya Cina sudah mulai masuk ke Malaysia. Jadi menurut kalian gimana guys? Tulis di bawah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya, oke?